Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita untuk kali ini. Hari ini Ros nak masak nasi goreng simple. Kat sini ada bahan-bahan untuk menumis seperti ikan bilis dan bawang putih. Ada telur 2 biji dan nasi. Sekarang kita panaskan minyak untuk menumis ikan bilis. Mula-mula kita kena tumiskan ikan bilis ni sampai garing. Nanti kalau dah ikan bilis ni garing, baru kita masukkan bawang putih dan telur. Last sekali kita masukkan nasi. Okay guys, ikan bilis dah garing. Sekarang kita masukkan bawang putih. Kita tumis bahan ni sampai naik bau wangi dia. Kita masukkan telur guys. Dan sekarang kita boleh masukkan nasi. Kita masukkan lagi bubuk oyster. Cukup rasa Maggi 1 biji. Kita tahu satu masak guys. Bagi yang suka makan pedas, orang boleh letak cili Ni untuk makan anak-anak, orang tak tahan nak makan pedas, jadi Ros tak letakkan cili. Cuma masakkan simple saja macam ni tanpa cili. Dan kita pakai bahan-bahan yang simple seperti ikan bilis, bawang putih dan telur je.
Okay guys, nasi goreng dah aku masak ni. Okay guys, nasi goreng dah aku masak. Selamat menjamu selera. Okay, bye bye. Terima kasih yang dah menonton. Semoga dipermurahkan segala rezeki anda dan dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini, dan sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Bye. Assalamualaikum. Bye bye.